Kau kerja bagai nak mati, tapi jiwa rasa kosong. Kenapa rezeki rasa susah sangat nak lekat walau dah pulun habis? Pak Cik selalu perhati seorang makcik nasi lemak di kampung. Pukul 5.30 pagi dah terpacak, senyum walau nampak penat. Pak Cik tanya rahsia dia. Dia jawab mudah je. Usaha tu wajib, tapi kalau tak doa, sombong. Kalau tak tawakal, stres. Saya buat tiga-tiga. Rupanya rezeki ni ibarat burung yang perlu 3 sayap. Usaha, doa, tawakal. Kalau kau cuma ada usaha tapi tiada doa, kau terbang sengat. Patutlah penat. Usaha itu tanda syukur, doa itu tanda hamba. Tawakal datang selepas kau berpeluh, bukan masa kau goyang kaki. Jangan patahkan sayap sendiri. Nak baiki hubungan dengan rezeki? Pak Cik hurai panjang dalam buku Psikologi Rezeki. Link kat bio. Soalan Pak Cik, antara usaha, doa dan tawakal, sayap mana yang kau rasa tengah patah sekarang?